Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini Khamis tanggal 25 September 2025 dan bersamaan dengan hari ini 3 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 64 mata memandang. Alhamdulillah, live JKR hari ini seperti biasa bersiaran langsung di live Presiden JKR kita Abah Haji, yang mana dilaksanakan seperti biasa oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi. Dan hari ini diteruskan dengan bacaan Al-Quran. Masih lagi dari surah Al-Ma'idah. Ayat dibacakan pada hari ini ayat 36 hinggalah ayat 35 hinggalah ayat 43, yang mana bacaannya dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz Mosh Maulana pada hari ini. Memandangkan Ustaz MYU Legend Menteri Agama JKR dan Ustaz Haji ada urusan yang hendak dilakukan. Jadi hari ini digantikan dengan Ustaz Mosh Maulana, yang mana bacaannya pada hari ini dibacakan oleh Kak Nani Tohar ayat 35, Fira Zafira ayat 36 dan 37, Nur Absinar ayat 38, Muslihuddin ayat 39 hingga 40, Aminah ayat 41, Uni Dini ayat 42 dan Nur Hayati ayat 43. Alhamdulillah. Dan daripada Ustaz Mosh Maulana pada pagi ini, Allah beri sedikit ilmu untuk mengajar. Jangan berhenti belajar, mencari dan menuntutlah ilmu. Alhamdulillah untuk semua dalam bacaan Al-Quran apabila sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah iaitu 28 huruf, teruskanlah belajar tajwid mengenai hukum-hukum makraj dan sifat huruf. Jangan sampai sifat huruf mengalahkan makraj huruf. Banyakkan mengaji dan membaca Al-Quran pada masa yang ada, iaitu pada masa yang berkelapangan. Bacalah dengan tenang dan jangan terburu-buru ataupun cepat dalam bacaan. 3 perkara penting dalam membaca Al-Quran, iaitu yang pertama, fikiran, iaitu fokus hanya untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, penglihatan, iaitu kepekaan ataupun tumpuan mata perlu ke depan baris huruf dan juga perkataan dan ayat atau ayat. Yang ketiga, lisan ucapan, perucapan lisan dalam bacaan. Belajar dan teruslah belajar. Banyakkanlah mendengar dan membandingkan cara bacaan seseorang dan menghayati bacaannya. Dan pagi tadi kita ambil terjemahan daripada surah Al-Ma'idah ayat 42, iaitu artinya mereka sangat gemar mendengar berita-berita dusta dan banyak memakan segala yang haram. Oleh itu kalau mereka datang kepadamu untuk meminta sesuatu keputusan, maka hukumlah mereka atau berpaling daripada mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakan engkau sedikit pun, dan jika engkau menghukum, maka hukumlah antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang adil. Ini tadi orang kata apa? Ayat ni terjemahannya sangat sangat baik dan semoga dapat memberikan iktibar untuk semua ahli keluarga JKR. Okay, insyaAllah. Dan pada pagi tadi doa penutup live dibacakan oleh Ustaz Mosh Maulana mengakhiri live pada pagi ini. Alhamdulillah. Okay, kita ada pengumuman sikit. Besok malam berita JKR akan off dan juga program Kolbun Salim juga akan off, akan bercuti. Kerana ramai ahli dan ustaz-ustaz sibuk menguruskan infak yang akan dilakukan di Indonesia insya-Allah pada hari Sabtu dan Ahad ini. Sabtu kita berada di Depok dan juga pada hari Ahad di Sukabumi. Alhamdulillah, insya-Allah nanti kita nantikan live melalui Presiden JKR nanti. Mungkin akan ada live untuk ketika menginfakkan beras dan sebagainya, insyaAllah. Dan petikan suntingan berita ini daripada saya sendiri dan juga jurnalis tim berita Kak Na. Alhamdulillah. Okey, saya bacakan senarai nama-nama infak umrah dan beras pada hari ini Rabu tarikh 25 September 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Bayi, Cik Bunga, Kak Na, Alina Firdaus, Kak Ayam Masuri, Umi Kalsum, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Jamalia, Halijah, Cidah, Ome, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ, Ati, Jun Ozi, Ju Mustafa, Bro Nesh,
Niza, Bonda Kamal, Saidina, Aisyah Hamizah Rusdi, Jagindas Yunfai, Kak Farida Aziz, Kak Fazilah, Kak Bibiana, Kak Mariam, Ustaz Zudi, Ina dan juga Faz. Total infak untuk tim Malaysia pada hari ini sebanyak RM53 dan top infaknya adalah Kak Nani RM RM10. Alhamdulillah. Untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Ustaz Dol, Nur Hayati, Siti Sharifah, Uni Dini, Icha Sri Mulyani, Nur Jannah, Sheila Ashifa, Kentin Paul, Siti Aminah, Maya, Zulfah, Siti Saidia, Bangha Alma, Miftah Yulianti, Jun Rahmaliah, Miss Rifah, Ustazah Jid, Ustaz MYU, Eti Herawati dan juga Bara. Dan total infak untuk tim Indonesia ataupun tim merah sebanyak RM119,000 dan top infaknya adalah Ustaz MYU dengan jumlahnya RM30,000. Alhamdulillah. Dan nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Lady Zara dan juga Syaz. Total infak untuk tim putih ataupun tim Singapura sebanyak $8 dan top infaknya adalah Lady Zara sebanyak $6. Alhamdulillah. Dan kiraan infak setiap hari, infak umrah dan beras GKR iaitu pada tarikh semalam 24 September 2025 iaitu hari Rabu. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia kita ada RM56, tim Indonesia ataupun tim merah sebanyak RM26.71, tim putih ataupun tim Singapura sebanyak RM104.56 dan total infaknya sebanyak RM187.27 dan menjadikan jumlah yang terkumpul dari awal sehinggalah semalam sebanyak RM6,963.02. Alhamdulillah. Dan terima kasih kita ucapkan kepada semua yang berinfak. Semoga semuanya istiqomah dalam melakukan infak sedekah dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua insya-Allah. Dan kita nantikanlah insya-Allah akan diadakan pengagihan beras di Indonesia pada Sabtu Ahad ini. Dan dikabarkan sebanyak 5 ton beras akan diinfakkan daripada GKR insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, sebelum akhiri berita pada malam ini, saya serahkan ke Kak Yang Masuri untuk membacakan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Yang Masuri. Terima kasih Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Jika hati seputis awan, biarkanlah ia bergerak dengan keikhlasan. Jika hati setenang lautan, alirkanlah ia dengan kejujuran. Jika hati seindah pelangi, warnailah ia dengan kebahagiaan. Jika ada hati yang dilukai, sambutkanlah dengan kemaafan. Bismillah, semoga segalanya dipermudahkan dengan dihiasi dan ditenangkan dengan kebaikan yang berterusan. Jaga diri dan hati kerana kedua-duanya sangat berharga. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.